Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ini Acik berada di rumah kakak Acik untuk mengambil kelapa muda. Tengok suami Acik pun dah dapat beberapa biji kelapa muda. Kelapa muda ni lah yang Acik akan gunakan untuk resepi Acik hari ini. Mula-mula suami Acik akan belah kelapa dan ambil air dan isinya. Dan inilah dia semua bahan-bahan yang Acik akan gunakan untuk membuat agar-agar kelapa muda. Kita perlukan 10 gram serbuk agar-agar ataupun satu paket dia, 1 cawan gula, sehelai daun pandan, 1600 ml air kelapa muda. Dan inilah dia isi kelapa muda yang suami Acik dah belah tadi. Okey, mula-mula Acik nak korek isi kelapa muda tadi. Kita korek sampai habis. Okey, sekarang Acik nak potong isi kelapa tadi kepada bahagian yang lebih kecil supaya senang nanti nak masukkan ke dalam
acuan. Okey, kita buat sampai habis ya kawan. Inilah dia isi kelapa yang Acik sudah siap potong-potong. Sekarang Acik nak masukkan air kelapa ke dalam periuk. Kemudian Acik nak masukkan gula. Daun pandan, dan juga serbuk agar-agar. Kemudian Acik nak gaul serbuk agar-agar dengan air kelapa dan gula sehingga sebati. Selepas itu barulah Acik hidupkan api. Masak sehingga mendidih ya kawan. Setelah mendidih akan ada buih-buih yang terdapat di bahagian atas. Acik nak buang semua buih-buih itu supaya nanti agak-agak kita cantik jernih je, tak adalah putih-putih dengan buih-buih itu. Okey, kita buang semua buih-buih yang terdapat di bahagian atas tu. Okey, daun pandan tu bolehlah kita keluarkan. Dan larutan agar-agar ni sedia untuk diletakkan ke dalam acuan. Inilah dia acuan yang Acik gunakan. Inilah dia isi kelapa tadi yang Acik sudah potong-potong. Acik nak masukkan ke dalam acuan-acuan tadi.
Akhir sekali, Acik nak tuangkan larutan agar-agar ke dalam acuan yang berisi isi kelapa tadi. Okey, kita isi larutan agar-agar sehingga habis. Acik nak biarkan larutan agar-agar ni agak suam sebelum Acik nak masukkan ke dalam peti sejuk supaya dia cepat mengeras. Alhamdulillah kawan-kawan, siap dah resepi Acik hari ini, iaitu agar-agar kelapa muda. Tengok tu, lembut aja dia punya agar-agar dan juga mewah dengan rasa air kelapa. Okey kawan-kawan, jangan lupa cuba resepi Acik hari ini. InsyaAllah sedap.